Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para pelajar yang Ustaz kasihi sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. قال ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وحسن أخلاقنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا رب زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله رب العالمين أما بعد. Baik, pertama sekali Ustaz ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan ilal video li murajaati dirasati al-lughatil arabiyyah fil mustawa awil marhalati ad-diploma. Selamat datang ke al-video lil murajaah, video untuk kita ulang kaji bersama subjek pelajaran dirasatil lughatil arabiyyah fil mustawa awil marhalati diploma, bagi khusus ataupun level diploma lah, diploma lil kulliyatil mihaniyah di Malaysia, untuk college vocational peringkat college vocational Malaysia lah. Jadi diploma vocational Malaysia ataupun DVM. Baik. Untuk ulang kaji bagi persiapan lah, Ustaz anggap ini adalah sebagai ulang kaji persiapan, dan mungkin ganti bagi ada benda yang terlepas pandang dalam kelas ke dan sebagainya, dan apa yang kita dah belajar yang Ustaz tak sempat nak ulas. Jadi Ustaz akan ulas dalam video ni, dan Ustaz cuba tidak panjangkanlah video ni. Tak panjang-panjang pun, kalau ikutkan sebelum ni Ustaz tak buat video. Sebelum ni Ustaz buat bengkel menjawab soalan akhir semester. Tapi disebabkan kita tidak ada kesempatan, masing-masing semua sibuk, kita tak dapat nak berkumpul bersama, jadi Ustaz mengambil inisiatif untuk menghasilkan video lah. Jadi dalam video ni Ustaz akan ulas apa yang akan masuk. Tak adalah ulas betul-betul apa yang masuk, cuma ulasan-ulasan ini adalah berkaitan dari peperiksaan yang lepas. Daripada peperiksaan lepas, daripada apa yang kita telah laksanakan di dalam ujian, kuis, dalam syafawi dan juga dalam folio yang kita telah laksanakan. Semua yang kita buat tu adalah akan, sebahagiannya mungkin akan masuk dalam soalan peperiksaan, insya-Allah. Jadi untuk ulang kaji kita akan, kalau macam saya menggunakan modul bahasa Arab al-lughatul arabiyyah yang seperti mana yang ditengok dekat sinilah. Saya menggunakan modul bahasa Arab yang ni. Jadi kalau yang tak ada modul yang ni pun tak ada masalah, tontonlah video dan buat catatan sendirilah, buat catatan kendiri. Baik. Untuk peperiksaan akhir semester ni, peperiksaan akan terdiri daripada ujian teori dan juga ujian lisan, yang mana kalau ikutkan di dalam CLO yang pelajar telah diberikan, CO, dalam kos outline, teori sebanyak 10%, dan untuk lisan 30%, besar. Jadi pelajar perlu fokus betul-betul sama ada dekat teori ataupun lisan. Dan kalau ikutkan sebelum ni kita dah laksanakan, untuk semester ni kita ada ujian. Kita ada ujian ataupun satu kuis lah. Satu kuis yang mana ianya 10%. Kita ada syafawi pun juga telah dilaksanakan. Yang ni pun dah terbalik lah, 10%. Dan folio ni tinggi 40%. Jadi dekat sini kita dah ada, kalau ikut wajarannya, kalau nampak dekat sini lah saya tulis wajaran bagi PB adalah 60%, dan bagi PA adalah
Jadi markah-markah awak ni awak kena tahu datang daripada mana. Daripada PB 60%, besar. Dan untuk PA 40%. Daripada 40% ni, pecahan dia teori 10%, lisan 30%. Baik. Apa yang saya nak tekan dulu, okey, untuk slide ni insya-Allah saya cuba berikan link untuk download slide kalau saya dapat masukkan lah. Okey, kalau tak dapat masukkan, pelajar catat je lah, buat catatan sendiri. Okey, dalam format soalan teori, kalau format soalan tidak berubah lah. Okey, yang mana soalan pertama dan juga soalan kedua biasanya dia ada seperti yang awak belajar dalam modul. Okey, sambung huruf, namakan baris bacaan seperti fathah, kasrah, dhammah. Okey, yang tu ada kalau awak buka dalam modul ni, dia ada dekat muka surat awal-awal mula belajar. Okey, muka surat 8 tak silap saya. Betul ke? Betul. Okey, ni dekat muka surat 8. Kadang-kadang dia akan keluar soalan macam ni. Okey, dia bagi baris atas, namakan baris atas, apa dia, fathah, kasrah, dhammah. Jadi semua ni kalau boleh pelajar dah mahir dan hafal. Okey, dan juga dia bagi huruf hijaiyah. Okey, huruf hijaiyah tu untuk kita sambung. Dan soalan kedua, ceraikan ataupun pisahkan ejaan. Yang soalan nombor 1 dia bagi ejaan, dia bagi huruf untuk awak sambung jadi perkataan. Soalan yang kedua dia bagi perkataan, awak kena pisahkan huruf-huruf ejaan tersebut. Biasanya kalau ikut soalan-soalan lepas, yang soalan 1 ni dia ada 5 anak soalan. Okey, soalan 2 pun dia ada 5 anak soalan. Okey, soalan yang ketiga dia terdiri daripada aneka pilihan jawapan. Dia bagi soalan, awak ada pilihan jawapan. Nanti kita cuba pergi dan cuba cari teknik macam mana untuk jawab soalan dalam keadaan mungkin saya rasa pelajar tidak mampu nak hafal semua perkataan dalam satu modul ni. Okey, jadi saya cuba berikan tips-tips untuk jawab soalan tersebut. Walaupun kita tidak hafal 100%, tapi saya tidak nafikan yang hafalan perkataan-perkataan yang awak belajar tu sangat membantu dalam nak jawab soalan akhir semester nanti. Okey, sangat membantu. Baik, seterusnya dia ada soalan yang keempat, yang mana pelajar perlu mungkin lengkapkan ayat. Kenal pasti kata nama, kata kerja, yang mana setiap kata nama, kata kerja tu dia ada ciri-ciri dia. Okey, mengikut berdasarkan yang telah diterangkan sebelum ini. Okey, mungkin dia akan beri soalan yang lain yang lebih mencabar, wallahualam, kita tak pasti. Soalan yang kelima, biasanya susun perkataan menjadi ayat lengkap. Dia bagi 2-3 perkataan, dan kita perlu susun menjadi ayat yang betul. Okey, dan soalan terakhir kena bina ayat lengkap berdasarkan selalunya dia bagi satu perkataan, awak kena bina ayat lengkap. Untuk bina ayat yang lengkap, jumlah mufidah tak susah. Kadang-kadang jumlah mufidah ni hanya terdiri daripada 2 ke 3 patah perkataan sahaja. Okey, jumlah mufidah macam mana ejaan jumlah mufidah ni? Kita tengok kat sini. Okey, jumlatun mufidatun. Okey, maksud jumlah ni bukan jumlah bahasa Melayu. Jumlah ni adalah ayat. Ayat lengkap. Okey, ayat yang lengkap. Okey, jadi untuk menghasilkan ayat lengkap ni tidak susah. Dia hanya memerlukan kadang-kadang apa asas yang kita dah belajar dalam bahasa Arab ni. Contohnya awak belajar berkenaan haza, hazihi, zalika, tilka. Okey, ismul isyarah. Okey, kata tunjuk. Perkataan-perkataan tersebut boleh
membantu awak, sangat-sangat boleh membantu untuk kita bina ayat pendek yang betul. Okey, bukan setakat jumlah mufidah, jumlah tersebut, ayat tersebut mestilah kena betul lah. Okey, jadi kita tengok format soalan sikit. Ini apa ni? Format soalan lisan. Okey, untuk soalan lisan pula, dia ada soalan pertama sekali, awak kena sebut huruf hijaiyah, ataupun dia bagi huruf-huruf tertentu lah untuk awak sebut berdasarkan baris bacaan yang betul. Mungkin dia bagi waw dengan baris atas ke, ataupun dia bagi hamzah, okey, hamzah qat'i baris atas ke, baris depan ke. Okey, lepas tu biasanya dia akan bagi dalam 10 huruf lah untuk disebut. Dan soalan yang kedua dia bagi perkataan. Kalau soalan pertama dia bagi huruf, soalan kedua dia akan bagi perkataan. Contoh kita bagi perkataan kitten. Okey, tak kisahlah maksud dia apa, kitten maksud dia kucing. Cuma yang penting dalam lisan ni dia tekankan bacaan. Dia banyak tekankan bacaan lah. Soalan yang ketiga ni dia tekankan bacaan petikan. Soalan yang keempat, berdasarkan gambar yang diberikan, dia akan minta 5 perkataan. Allahualam kalau dia nak ubah format lain tu, diharap ada perkataan-perkataan yang pelajar hafal akan bantu untuk awak jawab lisan nanti. Dan soalan terakhir untuk lisan, dia akan melibatkan perbualan ataupun dialog. Okey, nanti kita akan pergi satu persatu, mana yang kita sempat lah, insyaAllah. Okey, baik, untuk soalan yang pertama, lebih kurang macam ni kalau boleh tengok dekat dalam video ni. Dia bagi kalau macam ini, soalan yang tahun bila saya tak pasti, cuma ini adalah salah satu contoh soalan. Dia kata akmil al-faragha bitartibil munasibi, lengkapkan tempat kosong dengan turutan yang sesuai. Turutan apa? Dekat sini dia bagi huruf hijaiyah, alif bata tu kan. Okey, jadi awak perlu lengkapkan lah. Dekat sini kita ada huruf ta, tha, lepas ta, tha, huruf jim, huruf ha. Lengkapkan macam tu je. Nombor 2 ra, lepas ra huruf zai. Tidak kata soalan tu masuk macam ni, tapi lebih kurang da, ra, zai, sin, shin. Tulis bagi jelas. Okey, tulisan tu pastikan jelas, perlahan-perlahan tulis, tak apa, tak ada masalah. Okey, lam, okey, ni lam, mim, nun, waw, ha. Okey, baik. Apa yang saya nak sentuh berkenaan tulisan huruf dekat sini ini berdasarkan apa yang kita dah laksanakan dalam ujian kuis yang lepas. Okey, ada beberapa kekeliruan yang timbul dalam kalangan pelajar bila ustaz berikan soalan. Okey, antaranya adalah contoh. Sebelum ni diberikan, ini soalan kuis yang Ustaz buat kan. Ada diberikan huruf-huruf seperti berikut lah. Alif, lam, dal, ra, alif, jim, ta marbutah. Ini berlaku kekeliruan dalam kalangan pelajar berkenaan sambungan huruf. Ini satu soalan. Dan satu lagi soalan, alif, lam, dal juga. Cuma beza dia, yang sini huruf ra, dekat sini huruf jim. Diikuti dengan alif, diikuti dengan jim balik, dan diakhiri dengan ta marbutah. Baik, apa yang Ustaz nak sebut dekat sini, sebelum ni ada pelajar keliru berkenaan sambungan. Cara kita nak sambung huruf Arab adalah daripada sini ke sini. Okey, daripada point sini ke arah sana. Okey, maknanya kalau awak nak tulis alif lam, bawah ni pun dia tetap akan jadi alif lam. Alif dengan lam ni tak boleh sambung, kecuali kalau lam alif. Okey, Ustaz conteng sini sikit. Kecuali kita buat sini kita baru. Kecuali kalau lam alif. Lam alif boleh disambung, sama ada macam tu ataupun macam tu. Okey, ataupun macam mana lagi? Dua tu je lah. Tapi kalau alif lam, kalau awak sambung, dia tetap alif lam. Okey,
Cuma dekat sini okey, alif lam dal. Alif lam dal ni boleh disambung. Alif lam dal. Berhenti situ. Ra tak boleh sambung. Ra dengan alif tak boleh sambung. Ra, alif, jim dengan ta marbutah boleh disambung. Harap pelajar tidak keliru Okay, nanti Ustaz akan bagi tahu beberapa benda yang penting berkaitan dengan huruf. Kemudian yang bawah ini alif, tak adalah soalan keluar macam ni. Ini sebagai peringatan kepada pelajar. Alif, lam, dal dan jim. Okey, alif, lam, dal, jim. Ini semua yang boleh sambung dan tak boleh sambung. Lam dengan dal boleh. Jim, dal dengan jim tak boleh. Tapi jim dengan alif boleh. Jim, alif, jim, ta. Okey. Benda yang merisaukan Ustaz adalah sebelum ni dalam exam ada pelajar yang dia tulis macam ni Alif, lam, dal. Dah betul dah. Jim. Dia pergi sambung macam tu. Okey. Kalau awak sambung macam ni, ini bukan huruf alif. Ini adalah huruf apa? Ini adalah huruf lam. Okey, ibarat seperti sambungan huruf jim, lam dan juga jim. Okey. Dan ada juga pelajar jawab ad-darajah ni juga. Dia jawab macam ni. Ini pelajar Ustaz lah. Pelajar Ustaz Hilmi. Dia jawab alif, kita asingkan sikit. Alif, lam, dal, ra. Alif ni dia pergi sambung dengan huruf jim. Kalau awak buat macam ni, ini juga bukan alif. Salah. Ini adalah huruf lam. Okey. Ini lam bermula di hadapan. Okey. Kalau yang ni lam di tengah. Ini huruf lam di tengah. Ini lam di tengah. Huruf lam di tengah. Ini huruf lam di awal. Di awal. Okey. Jangan tertukar. Minta tolong pelajar janganlah tertukar. Okey, minta tolong sangat-sangat. Sebab kalau tertukar, memang benda ni kita akan hilang makan macam tu je. Okey. Dan ada satu lagi berkenaan ejaan, ada juga yang sambung huruf macam ni lah. Okey. Alif, lam. Ustaz risau takut masuk exam. Okay, kalau tak masuk tak apa. Mim, huruf sin, yang lain semua okey. Mustash, huruf ta, huruf shin, huruf fa. Astaghfirullahalazim, salah. Kita buka kertas lain. Huruf alif, lam, mim, huruf sin, huruf ta, huruf shin, huruf fa dan huruf. Ini bukan huruf ya. Ini sebenarnya huruf alif maksurah nama dia. Okey, huruf alif maksurah. Okey. Alif maksurah. Okey. Apa benda alif maksurah tu? Okey. Alif, cerita pasal huruf alif saja. Okey, kalau pelajar boleh nampak dalam video ni. Baik. Ini huruf alif yang tidak ada hamzah. Yang mana huruf alif tidak ada hamzah ni, ini simbol tidak sama Tidak sama dengan alif hamzah, tidak sama dengan hamzah, tidak sama dengan alif maksurah. Maknanya dekat sini ada 4 huruf yang berbeza. 1, 2, 3 dan juga 4. Okey. Kenapa Ustaz kata berbeza? Baik. Kalau awak tengok sini, contoh kita berikan huruf ba disambungkan dengan huruf alif yang tidak ada hamzah. Bacaan dia jadi ba ataupun ban. Tapi kalau awak sambung dengan hamzah yang ini, boleh kita baca ba, matikan, ataupun kita boleh baca ba'a. Okey. Hamzah ni pula biasanya kalau hamzah sahaja, dia selalunya kita akan jumpa di akhir perkataan lah.
Contohnya perkataan satu di atas ni, as-sama'u. Kedudukan dia adalah di atas garisan. Okey, dia tak duduk dekat sini, salah. Dia tak duduk atas hamzah, salah. Okey. Dia duduk sama garisan dengan ejaan. Kalau duduk atas hamzah ni, dia jadi perkataan lain pula. Kalau duduk sebelah alif, contohlah awak tulis ni lah. Okey. Awak tulis itu. Yang ini tidak ada dalam bahasa Arab. Tak ada. Ini Jawi. Jangan tertukar Jawi dengan bahasa Arab. Ustaz faham, orang belajar bahasa Arab ni, di peringkat awal, dia akan tertukar ejaan Jawi dan juga ejaan Arab. Itulah problemnya. Okey, jadi pelajar perlu kenal pasti masalah ini. Baik, kembali semula pada ejaan yang ini. Okey, ejaan al-mustashfa, ada pelajar jawab alif, lam, mim, sin pastikan ada 3 1, 2, 3. Baru diikuti dengan ta. Sambung pula huruf shin. Okey. Pun kena ada 3. Huruf fa diikuti dengan alif maksurah ataupun ya yang tidak ada titik itu. Okey. Jadi dapatlah al-mustashfa. Dalam exam biasanya kita tak payah tulis baris. Dalam exam selalunya baris bacaan ni tidak diperlukan sangatlah. Okey. Mungkin ada pensyarah lain yang minta suruh tulis. Kalau macam saya tak perlukan baris sangatlah. Okey. Cuma saya tekankan ejaan. Ada pelajar yang jawab macam ni. Alif, lam, mim. Dah betul lah. 1, 2, 3. Nanti saya bagi tahu dekat mana silap. 1, 2. Okey. Jom kita tengok apa yang silap pada ejaan yang ini. Okey. Yang silap pertama sekali, huruf sin. Tak cukup gigi dia. 1, 2, 3. Dia ada 2 gigi, ada 1 badan. Badan tak ada. Huruf ta dah betul. Sin. Tak cukup. Shin. Huruf shin tak cukup. 1, 2. Sepatutnya dia ada badan dia. Kalau dia disambungkan, dia akan jadi 1, 2. Macam tu. Okay? Tapi tak cukup juga. Berhati-hati. Kena cukup. Baik? Kena cukup. Dan akhir sekali, ada titik. Kalau ada titik pun salah. Ada titik, ini huruf ya, bukan alif maksurah. Jadi minta pelajar berhati-hati, jangan tergopoh-gopoh dalam menjawab soalan peperiksaan. Okey. Dan ini berkenaan sambung sambung huruf. Kemudian ada juga isu pisahkan huruf. Dua-dua ada problem. Okey. Problem dia apa dia? Sekiranya datang perkataan macam ni. Datang perkataan, cuba tengok ejaan ni madrasatuha. 1. Yang kedua, hakibatuka. Okey. Bila kita nak pisahkan huruf-huruf ini, okey, ada pelajar. Okey, jawapan yang betul apa dia? Yang nombor 1 ni, jawapan yang betul adalah mim, dal, ra, sin. Ini ta marbutah. Kembalikan kepada huruf asal. Okey. Ha. Walaupun ha ini dipanggil dhamir muttasil. Dhamir muttasil ni awak boleh rujuk dalam modul muka surat 39 lah. Okey, rujuk dekat muka surat 39. Okey. Walaupun dhamir muttasil ni bentuk dia ha alif. Okey, tapi awak kena buat macam ni. Ha tunggal dan juga diikuti dengan alif. Begitu juga hakibatuka. Ha, qaf,
ya, ba. Huruf ta yang ini bukan ta buka, ta marbutah. Okey. Dan juga ka. Okey. Cerita dia kat sini adalah berkenaan nombor 1, ta marbutah. Ini biasanya pelajar ramai buat silap sebab dia tak perasan ini adalah ta marbutah. Sebab apa? Perkataan asal dia adalah haki batun yang ditambah dengan ka. Yang mana ka ini adalah anta, kata ganti nama ataupun dhamir al-muttasil bagi dhamir anta, bagi kata ganti nama anta. Ini adalah kata ganti nama berhubung. Kata ganti nama berhubung. Okey, sama juga dengan ha ni. Asalnya adalah madrasatun tambah dengan ha alif. Yang mana ha alif ni adalah hiya. Okey. Jadi dekat sini ta marbutah ni, cerita dia ni, abaikan yang ni lah. Okey. Abaikan, kita ambil yang bawah ni. Ta yang ini dipanggil ta, tidak sama dengan ta marbutah. Tidak sama. Okey. Kebiasaannya ta yang ini duduk di akhir perkataan. Nampak ni, madrasatun, hakibatun. Okey. Macam mana kita nak cam ta yang ini, okey, dengan ta yang ini? Yang ni satu, ini satu. Macam mana kita nak cam? Kita nak kenal pasti ta ini adalah ta marbutah. Mudah sahaja. Okey. Sekiranya awak jumpa perkataan yang mana ada ta dan diakhiri dengan dhamir muttasil. Dhamir muttasil ada berapa? Okey. Jom Ustaz keluarkan dia punya salinan. Yang ni Ustaz photostat sebab mudah nak menconteng-conteng nanti. Okey. So kalau tak conteng nanti tak tahu pula nak nampak macam mana kan. Ustaz pun tak pandai sangat menggunakan media apa nama ni. Media ni lah, teknologi tak pandai sangat. Setakat yang gini lah, teknologi campur tradisional. Okey. Jadi, apa-apa sahaja perkataan seperti awak tengok tadilah hakibatun kan. Okey. Saya ambil contoh yang perkataan tadilah. Hakibatu ka. Hakibatuka. Hakibatuka. Okey. Kalau awak jumpa ta sebelum dhamir muttasil, kalau ka ni dekat sini anta lah. Okey. Untuk anta, yang mana anta ni awak perlu diakhiri dengan huruf kaf ni. Okey. Kalau awak kata hakibat, contoh kalau ana lah, ana dia akan jadi apa? Kita tulis sini. Dia akan jadi hakibati. Hakibati. Kalau nahnu, dia akan jadi hakibatuna. Tak cukup. Contoh je. Hakibatuna. Ustaz pun boleh silap juga. Ustaz pun masih biasa. Hakibatuna. Point dia, apa yang Ustaz nak sampaikan dekat sini adalah hakibatu. Cukup tak? Hakibatu. Okey. Apa yang saya nak sampaikan dekat sini adalah huruf ta ni. Nampak Huruf ta yang ini, huruf ta yang ni dan huruf ta yang ini berada sebelum dhamir muttasil. Dhamir muttasil apa dia? Kalau ana ni dhamir muttasil dia akan berakhir dengan huruf ya, baris mati. Kalau nahnu dia akan berakhir dengan na, baris atas. Anta dia akan berakhir dengan ka. Anti dia akan berakhir dengan ki. Huwa dia akan berakhir dengan hu ataupun hi. Yang penting dia macam ni.
ataupun dia akan berakhir dengan tunggal macam tu. Okey. Dan hiya dia akan berakhir dengan ha macam tu. Okey. Selalunya lah. Ataupun dia akan berakhir dengan ha macam tu. Apa yang penting? Segala perakhiran ya, na, ka, ki, hu dan juga ha, sekiranya sebelumnya huruf ta, insya-Allah confirm itu adalah huruf ta marbutah. Ta marbutah. Mungkin pelajar tertanya-tanya, Ustaz, katakanlah keluar perkataan ejaan tersebut bukan ta marbutah tapi ta terbuka. Baik. Ustaz ada semak perkataan ni tak banyak. Perkataan ini tidak banyak. Ustaz buang yang ni. Okay, kita letak tepi kejap. Kita masukkan ke atas dia. Untuk huruf ta yang bukan ta marbutah bersambung, awak ambil cakna, ambil perhatian dengan perkataan-perkataan ini. Nombor 1, baitun. Nombor 2, ini bukan ta marbutah Sekiranya kalau bersambung dengan dhamir muttasil, kita cuba buat baituka, rumah awak. Baituka. Cara nak guna dhamir muttasil tu macam tu lah. Baitun rumah, baituka bermaksud rumah awak. Yang mana kalau kita nak guna dhamir muttasil ni selingan lah, sekali masuk sekali kan. Kita nak guna dhamir muttasil ni bertujuan kita nak bagi tahu barang tu barang siapa. Okey, contoh pen, kolamun. Okey, saya contoh sini lah sebab ni nak cerita pasal benda lain. Okey, kolamun, nak cakap ini pen saya. Dalam bahasa Arab kita tak sebut ana kolamun ataupun kolamun ana. Kalau macam dalam bahasa Inggeris kita akan sebut my pen, betul tak? Okey, dalam bahasa Melayu kita sebut pen saya. Saya dalam bahasa Arab ana. Tapi dalam bahasa Arab kita tak akan sebut kolamun ana, pen saya tak. Ataupun kita tak sebut my pen, my duduk depan, ana kolamun dah jadi saya sebatang pen pula. Jadi cerita dongeng. Okey. Ana ni mesti digantikan dengan ya baris mati. So dia akan jadi apa? Kolami. Kalau pen awak, okey, awak lelaki tu dia akan jadi kola muka. Okey, kola muka. Minta maaf kalau ruduh sikit. Macam tu. Itu kegunaan dhamir muttasil. Baik, balik semula pada sini cerita pasal beza ta marbutah dengan ta terbuka. Ta terbuka ni bukan ta bulat lah senang cerita. Nombor 2, perkataan zaitun. Zaitun tu maksudnya minyak, bukan minyak zaitun. Kalau minyak zaitun ataupun buah zaitun, ejaan dia zaitun, seperti surah At-Tin, wat-tini waz-zaitun. Dia ada waw nun kat belakang. Yang ni tak ada waw nun. Ini hanya berakhir dengan tanwin. Tanwin dia akan bunyi an, in, un kan. Okey. Nombor 3, perkataannya ini yang Ustaz jumpa lah. Ustaz cuba cari, tak banyak. Okey. Sautun. Sautun ni bermaksud suara. Nombor 4, mautun, kematian. Setakat ni dalam exam yang selalu keluar kalau ada pun baitun dengan zaitun. Sautun tak jumpa lagi. Sebab kebanyakan soalan dia akan keluar berdasarkan modul yang awak belajar ni. Okey. Soalan memang boleh dikatakan 70% kalau ikut sebelum ni lah. Ataupun paling tak apa kalau dia nak buat susah, dia akan buat 60% masuk daripada modul ni. Jadi kalau awak study betul-betul apa yang ada dalam modul, insya-Allah awak kata A tu dalam tangan lah, mudah-mudahan insya-Allah. Nombor 5, perkataannya adalah quwwatun. Quwwatun. Nombor 6, ada 6 kataan je yang Ustaz jumpa. Waqtun. Andai kata kalau awak nak cari sendiri, carilah dalam ChatGPT kalau ada. Okey. Ini semua adalah kata nama, bukan kata kerja. Okey. Sebab apa? Sebab yang awak belajar ini semua ni, okey, yang berkait dengan apa yang kita bincang belakang ni,
yang disambungkan dengan domir muttasil yang ini adalah kata nama, bukan kata kerja. Jangan tertukar dengan kata kerja. Okey, Ustaz banyak fokus dekat kata nama. Kata kerja kita fokus dekat semester 4 nanti. Ada dah semester 3 ada. Okey, tapi bukan fokus dia dekat sini. Okey. Jadi sekiranya awak jumpalah ta yang macam ni seperti Ustaz beritahu sebentar tadi, ta sebelum dhamir muttasil ni, insya-Allah semuanya adalah ta marbutah lah. Ta marbutah. Jadi bila awak pisahkan huruf ejaan ni, ceraikan ejaan tersebut, kembalikan huruf ta ini kepada ta marbutah, kecuali perkataan-perkataan yang Ustaz sebut tadi. Sekiranya masuk juga perkataan yang Ustaz tak sebut ni, okey, ada ta tapi bukan ta marbutah, tawakkal ala Allah, kita tidak sempurna. Okey, kalau sempurna dah tak jadi pelajar, jadi pensyarah universiti pula. Okey, jadi itu berkaitan dengan sambungan huruf dan juga pisahkan ejaan. Jadi Ustaz harap pelajar jelas berkenaan sambung huruf dan juga pisahkan huruf ini. Okey. Jadi kita cuba tengok pada soalan-soalan yang diberikan. Ini sambung huruf lah ni. Kalau yang macam ni, jawab je lah. To ribun. Okey. Biasanya pelajar akan salah. Okey. Siap bagi tahu akan salah. Okey. Kebiasaannya tempat-tempat pelajar kerap salah adalah yang macam saya sebut tadi, huruf ta marbutah, huruf alif. Ni huruf alif yang ni. Ada tak cerita pasal ta marbutah tadi? Lupa pula. Okey, tak apalah, buka kertas baru juga. Habis banyak kertas ni. Ta marbutah tadi ada Ustaz tulis tadi. Apa kita contohlah kat sini. Ta yang ini, okey, dia tidak sama dengan ta marbutah. Rasa Ustaz dah sebut tadi. Okey, kita sambung balik. Ta marbutah yang ini, ni. Dia tidak sama ta buka dengan ta marbutah. Ini antara perkara-perkara kekeliruan yang selalu terjadi kepada pelajar lah. Okey. Selain daripada itu ada juga huruf ha. Okey. Bila ada sambungan dengan huruf ha, okey, ha yang ini tidak sama dengan ha yang ini. Tidak sama. Okey. Ada lagi beberapa kekeliruan yang lain. Okey, katakanlah dapat huruf yang nak disambung, kaf, ain, kaf. Bila dapat yang macam ni, dia ada huruf kaf di hadapan, kaf, ain, kaf di belakang. Dia macam kaf yang asal. Cuma kalau awak pisahkan, yang ni yang dipisahkan, kembalikan semula huruf kaf yang asal. Dan huruf kaf pula, yang ni ada juga yang buat macam ni. Okay, tolong dalam exam tolong jangan buat macam ni. Huruf kaf bukan huruf lam yang digabungkan dengan alif dan juga hamzah, ataupun lam, alif, hamzah. Salah. Apa yang ada dalam huruf kaf, Ustaz nak tunjuk besar-besar sikit, mana pelajar yang tak tahulah. Apa yang ada di dalam huruf kaf. Kita tulis huruf kaf ni besar-besar. Tak boleh pakai pen ni, kita pakai pen hot, pen tebal. Sebab menyusuri perjalanan. Okey, kita tengok huruf kaf huruf kaf. Huruf kaf ini
Ini bukan huruf lam je. Dan yang dekat tengah ini bukan hamzah. Ini bukan hamzah. Bentuk hamzah adalah macam ni. Tak sama. Yang ini bentuk dia adalah macam tu. Nak macam huruf ya tapi bukan huruf ya. Ini adalah simbol kepada huruf kaf yang korang tengok macam ni. Okay? Yang dikecilkan. Itu simbol dia. Huruf kaf. Pernah tengok kan? Kaf macam ni. Contohlah Ustaz buat gini. Kul lu nafsin. Contoh. Okay? Kaf yang ini. Okay. Ni kaf yang ni. Inilah benda dia. Dia bukan hamzah. Okay? Bukan hamzah. Diharap pelajar tidak keliru. Boleh? Okay? Seterusnya. Ini semua sambungan. Tu kebiasaan lah. Okay? Ini macam soalan-soalan lepas lah. Yang ni dia suruh pisahkan. Macam Ustaz terangkan tadi. Dah samalah. Okay? Dan juga ini ceraikan huruf. Lebih kurang. Dia akan terbalik lah. Dia akan mungkin dia shuffle ke. Ada yang pisahkan huruf dulu. Ada yang sambung huruf dulu. Tergantung lah mana satu. Okay. Soalan yang ketiga. Dia akan keluar lebih kurang macam ni. Kalau awak tengok dekat sini. Isi tempat kosong. Imla al-faragha bil ijabati sahihah. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Cabaran utama yang pelajar hadapi dekat soalan-soalan yang macam ini adalah mungkin pelajar tidak faham ayat yang ada dekat sini. Okey. Tapi sekiranya awak hafal perkataan-perkataan sebanyak yang boleh. Pada Ustaz sarankan pelajar hafal sekurang-kurangnya 50 ke 100 kata nama yang ada dalam modul. Mana nak jumpa kata nama dalam modul ni? Ada. Okey. Awak boleh jumpa dekat muka surat. Ni. Muka surat 41. Okey. 42, 43. Kalau boleh hafal. Minta tolong sangat hafal. Okey. Bukan yang ini saja. Kalau ikutkan dia ada banyak lagi. Belakang ni. Ni. Dekat muka surat 31 ni. Ini semua ni kalau boleh awak ambil tahu. Okey. Termasuk dengan muka surat 30 ni. Tolong ambil tahu. Kalau boleh. Nyanyi lah senang. Buat maksud lepas tu nyanyi. Nak buat dalam video ni tak sempat dah. Lagi panjang videonya nanti. Okey. Ustaz bagi tahu sepintas lalu sahaja. Dan cara-cara kita nak jawab dia. Okey. Walaupun awak tak tahu dekat sini, tapi disebabkan awak faham maksud yang diberikan dekat sini. Okay. Ini perkataan yang pertama dia tulis. Saya tulis besarkan sikit lah. Perkataan pertamanya adalah al-jaridah. Al-jaridah. Perkataan yang kedua diberikan adalah al-mal'abu. Al-mal'abu. Perkataan ketiga as-sayyarah. Alif. Kalau sebut as bukan alif sin alif lam sin. As-sayyarah. Perkataan keempat al-hatifu. Dan ini jawapan pilihan jawapan. Dan kata kelima adalah al-mat'amu. Al-mat'am. Okey. Walaupun awak tak faham apa yang ada kat sini, kan sini ada gambar. Okey, ini gambar orang tengah main dekat tengah-tengah padang. Yang ni gambar orang tengah makan dekat kantin. Kalau dalam soalan awak akan nampak dengan jelas lah. Ini kecil. Kalau dalam exam nanti awak akan nampak soalan dia sangat besar. Gambar ni besar, jelas, mudah nampak. Yang ni gambar kereta. Ini gambar macam buku. Okay. Yang ni telefon. Okay. Kalau awak tahu maksud
kelima-lima perkataan ini, tanpa awak faham ayat kat sini, boleh jawab terus. Boleh jawab terus. Itu gunanya awak hafal kata nama. Al-Jaridah. Allah, ejaan aku pun. Minta maaf ya. Majalah. Al-Mal'abu. Padang. Sayyarah. Kereta. Al-Hatifu. Telefon. Dan Al-Mat'amu, kantin. Kantin, tempat makan. Tempat makan. Okey. Dengan yang awak tahu dengan ni, tanpa awak faham soalan kat sini, dah boleh jawab. Ini gambar orang tengah main. Main kat mana? Confirm lah. Al-Mal'ab. Dah dapat jawapan kat situ. Okey. Al-Mal'abu. Yang ni gambar yang kedua ni adalah gambar orang tengah ambil makanan dekat kantin. Tak payah nak faham depan ni pun dah tahu dah nak jawab apa. Al-Mat'amu. Boleh faham? Okey. Nak bagi tahu kaedah cara nak jawab. Kalau saya nak terangkan semua tak cukup masa. Okey. Cara kaedah nak jawab. Jadi untuk jawab soalan yang macam ni, okey, pelajar boleh buat latihan yang ada dekat modul. Okey, kalau yang ni kata kerja. Kata kerja pun boleh fokus juga. Alang-alang kita dah masuk pada kata nama tadi. Ustaz tak rasa Ustaz cetak letak kata nama ni. Okey. Nanti kita akan buat. Yang ni kita cuba buat bersama juga latihan ini. Okey, kata nama tak ada tapi belakang-belakang ni ada. Jangan risau. Okey, kita fokus kepada cara nak bina ayat. Sebab soalan nombor 3, 4 dan juga 5 dia dah banyak bermain dengan ayat dan juga perkataan. Ayat-ayat ringkas, ayat-ayat pendek. Okey. Sebelum Ustaz pergi lebih jauh, Ustaz nak sentuh sikit berkenaan dengan haza, hazihi, zalika dan juga tilka. Sebelum Ustaz pergi lebih jauh, supaya korang boleh gunakan benda ni. Sepatutnya tak perlu terangkan lah dalam video sebab dah belajar dalam kelas kan. Okey. Haza, hazihi. Okey. Kemudian kita ada zalika. Kita ada tilka. Okey. Hadza dan hazihi ini maksud dia dua-dua sama. Hadza dan hazihi begini lah. Maksud dia ini. Zalika dan tilka maksud dia itu. Habis tu apa beza dia? Beza dia adalah hadza dan zalika yang ke bawah ni lah. Okey. Yang ke bawah ni, ini adalah kategori dipanggil sebagai mudzakkar. Mudzakkar, lelaki. Okey. Mudzakkar, lelaki. Hazihi dengan tilka ini adalah muannas. Okey. Jadi kalau awak nak buat ayat nanti, sekiranya tak faham semua ayat kan, katakan dalam exam keluar kan, awak dah tahu asas haza, hazihi, zalika dan tilka itu pun dah memadai. Haza dan hazihi kita padankan dengan ayat muannas ataupun perkataan haza dan juga zalika untuk muzakkar ini kita padankan dengan ayat ataupun perkataan muzakkar untuk bina ayat yang lengkap. Haza, hazihi dan juga tilka kita padankan dengan perkataan ataupun kalimah muannas untuk kita bina ayat yang lengkap. Sebagai contoh perkataan yang diberikan, contohnya kita buat untuk haza ataupun zalika, ruang kosong diikuti dengan perkataan kitabun titik. Dia suruh isi tempat kosong untuk lengkapkan ayat. Okey. Awak nak letak apa? Awak boleh letak dekat sini awak boleh letak haza. Haza kitabun. Ataupun awak boleh letak zalika kitabun. Okey. Nanti Ustaz bagi tahu macam mana kita nak kenal pasti muzakkar dan juga muannas. Okey. Kalau muannas, contoh dia bagi ruang kosong dekat sini, dia bagi perkataan sayyarah. Sayyaratun. Titik. Yang ni kita boleh isikan hazihi dan juga tilka. Ini kereta ataupun tilka
Tilka lah. Tilka kat bawah. Okey, tilka sayyaratun. Cerita dia sekarang ni kita nak kenal macam mana muzakkar dengan muannas. Mudah sahaja. Belakang dia ada ta marbutah. Okey. Ta marbutah adalah simbol ataupun tanda bahawa perkataan tersebut adalah perkataan muannas. Boleh faham? Perkataan muannas. Bila awak dah tahu mana satu muzakkar muannas, dah boleh jawab dengan mudah. Dan hazihi zalika tilka ini awak boleh gunakan panduan untuk kita bina ayat-ayat yang kita akan jumpa nanti. Okey, tadi kita cerita pasal kata nama apa semua, sekarang ni kita nak bina ayat. Okey, contoh kat sini ini memerlukan, yang ni Ustaz hanya bantu nak bina ayat. Selebihnya atas usaha pelajar lah. Okey, atas usaha pelajar sendiri untuk ingat maksud dia. Kata nama dan kata kerja dua-dua akan keluar dalam exam. Cuma dia tak sesusah yang macam kata nama awak nak kena tahu mana satu ta maftuhah, ta yang buka ataupun ta marbutah. Yang tu tak perlu dalam kata kerja. Kalau ada pun awak perlu belajar semasa bahasa Arab 2 nantilah, kalau tak silap Ustaz, sebab dalam modul kita tak ada pelajaran tersebut. Yang ada hanya kita bina ayat menggunakan kata nama dan juga kata kerja. Ustaz sangat galakkan pelajar untuk bina ayat seringkas yang boleh. Okey. Cuma cabaran untuk bina ayat menggunakan kata kerja adalah pelajar perlu ingat kata-kata kerja tersebut sebanyak yang boleh. Okey. Contoh pertama, koma, berdiri. Kadang-kadang dalam perkataan tu dah ada dah ada clue sebenarnya. Ini dia bagi perkataan kata kerja berserta dengan apa yang dibuat. Okey. Kadang-kadang kalau dalam exam dia dah keluar clue. Tapi kalau tak keluar clue, ianya memerlukan usaha yang jitu daripada pelajar untuk kita baca dan ingat. Okey. Koma, contohlah kita nak buat ayat yang lengkap. Koma ni kita boleh guna, saya guna pen biru lah ini. Koma Muhammad, letak nama orang. Titik. Qala, apa lagi? Qala, ni tak tahu siapa ni, lelaki ke perempuan kan. Qala, buat apa ya? Qala sesuai Muhammad juga Ali lah, kita letak Ali. Okey. Qala Ali. Nah, ni kena tambah sikit yang mungkin panjang. An, apa dia? Ad-dirasah, tentang pelajaran. Alif, lam, dal, ra, alif, sin, ta marbutah. Ad-dirasah, titik. Nama, siapa pula tidur ni? Okey. Nama, tak kisah laki perempuan ni, semua kata kerja laki ni. Okey, muzakkar semua ni. Nama Al-Ustaz. Okey. Al-Ustazu. Titik itu pun dah betul. Tak perlu nak panjang-panjang. Da'a. Apa lagi? Da'a Muhammad. Muhammad berdoa. Titik. Roma, baling. Jangan letak titik Roma al-walad, budak kecil. Okey. Al-walad, alif dia ni tidak ada hamzah. Al-waladu, dia baling apa? Baling bola. Dia baling bola. Al-qurrah. Okey, minta maaf, rosak tidak menjadi. Al-qurrah. Okey. Rama al-walad al-qurrah. Budak kecil ni baling bola. Perlu awak ingat, dalam membina ayat kata kerja, okey, mesti dimulakan dengan kata kerja dahulu. Kalau ayat tersebut melibatkan kata kerja, mesti dahulukan kata kerja. Boleh? Kita cuba buat yang lain pula.
Ni baka menangis. Baka al-waladu, si budak kecil tu menangis. Titik. Dah betul. Dohaka, siapa yang ketawa ni? Dohaka Ahmad. Buah nama Ahmad pula. Nasib lah, saya ingat nama yang tu je. Titik. Jara, berlari. Jara. Nak tukar nama siapa Allah dalam banyak nama tak ada satu pun ingat. Teruk betul lah. Jara Ahmad. Bubuh lah, kalau awak bela exam, bubuh je Ahmad semua, tak ada masalah. Tak payah nak pening-pening nak fikir nama siapa. Akala, makan. Akala ni sepatutnya dia kena ada hamzah Akala, makan. Akala Hashim. Buah nama Hashim lah. Hashimun. Titik. Dah. Tak payah nak panjang, tak apa, tak ada masalah. Okey. Syariba. Syariba maksudnya minum. Syariba. Ahmad. Bubuh Ahmad lagi lah. Ahmadu. Minum apa? Al-ma'a. Nak panjang sikit kan. Al-ma'a. Okey. Al-ma'a. Titik. Okey. Jelas? Cuba ringkaskanlah. Okey, ringkaskan cara nak buat ayat tu. Tak payah nak panjang-panjang sangat. Rosama, siapa yang melukis? Kita kata Rosama. Ni awak nampak macam ada 2 gigi. Sebenarnya bukan 2, dia ada 3. Okey. Kaedah menulis yang macam ini adalah 1, 2. Lengkung ini dianggap sebagai badan huruf sin. 1, 2, 3. So lengkung yang ni dilengkungkan ke atas. So dia ada beberapa kaedah cara nak tulis. Sama ada yang ini ataupun macam tu pun boleh. Samalah macam kalau kita baca dalam Al-Quran. Awak akan jumpa ejaan yang macam tu. Ataupun awak akan jumpa macam tu pun ada juga. Ataupun awak akan jumpa yang macam ni. Sin. Terpanjang. Sini tebak 1, 2 pun ada juga macam tu. Okey. Jadi Ustaz tulis ni yang ada lengkung. Rosama, siapa yang melukis ni? Rosama, kita buat al-walad lah. Ustaz suka guna kata al-walad. Walad tu maksudnya anak kecil. Okey, al-walad. Titik. Tak apa. Dah betul, ayat tu dah betul. Okey. Kataba. Kataba apa? Dia kena ada siapa. Kata kerja mesti diikuti dengan siapa yang buat. Kataba. Bubuhlah nama siapa. Ayah. Al-abu. Al-abu. Titik. Cuma kadang-kadang dia memerlukan buat ayat berdasarkan gambar. Dia bagi gambar, buat apa? Tulis surat. So awak kena buat ar-risalah. Ar-risalah. Kadang-kadang ayat tersebut dah lengkap. Okey. Jara Ahmad. Dah cukup lah sebab memang dia tunjuk ni berlari. Cuma kadang-kadang ni macam kataba ni kan, kalau awak tengok al-abu tulis, dia ada gambar apa? Tulis surat. So awak tulis surat lah. Kadang-kadang dalam exam dia dah bagi perkataan, tinggal awak nak kena susun sahaja. Contoh dia akan bagi macam ni. Ar-risalata. Biasanya untuk sambungan ayat ni dia akan titik terus. So awak dah tahu dekat mana perkataan tersebut, duduk depan ke duduk belakang. Seperti mana Ustaz beritahu sebentar tadi, kata kerja perlu duduk depan sekali. Dah boleh jawab dah. Okey, kataba. Kita buat at-talibu lah pula. Pelajar. Jadi nak jawab soalan macam ni mudah sahaja. Pertama sekali awak perlu kenal pasti yang ni dah sah-sah duduk nombor 3. Ini dah sah-sah. Sebab apa? Biasanya dia akan ada titik. Ini dah nombor 3.
Yang duduk depan, duduk depan ni adalah kata kerja lah nombor 1. Semua kata kerja yang saya tunjuk sebelum ini, seperti yang ni juga. Okey. Bila ada kata kerja kena duduk depan, diikuti dengan si pelakunya nombor 2, iaitu pelajar atau talibu. Maka keluarlah jawapan awak tulis. Kataba at-talibu ar-risalata titik. Jadilah ayat lengkap. Okey, boleh? Begitulah juga seterusnya. Darasa siapa? Darasa at-talibu. Janganlah semua at-talibu kan. Okey. Yang ni ada banyak. Awak boleh buat latihan sendiri. Tengok rujuk perkataan-perkataan ini, pastikan awak ingat dan hafal. Terutama berkenaan kata kerja. Okey, kata kerja ni bermula daripada muka surat. Ni muka surat apa ni? 35. Ustaz dah dia duduk berasingan sebenarnya. Okey. Dia ada dekat muka surat, yang ni muka surat 34. Okey. Ini kod awak tercari-carilah mana Ustaz buat. Ustaz dah photostat supaya boleh senang nak buat terus. Ini muka surat 35. Tak adalah nak terbuka tutup modul tu. Yang ni muka surat 44. Ini semua kata kerja Yang ni muka surat 45. Okey. Ya, mungkin awak rasa macam banyak kan. Okey. Tapi kalau awak baca, selalu tengok, sebenarnya boleh ingat. 46. Okey. Yang ni muka surat 47. Dah habis. Okey. Nabata. Maknanya awak cubalah buat latihan, ataupun kita buat sama-sama lah, senang. Saya cuba bagi contoh. Sebab alang-alang awak dah nak buat kan. Kita buat terus. Nama lagi bengkel kan. Jalasa. Siapa duduk tu? Macam orang perempuan. Kalau orang perempuan ni sepatutnya bukan jalasa. Dia akan jadi jalasat. Jangan tanya kenapa. Okey, tulis je. Jalasat al-ummu lah. Okey, al-ummu ibu. Al-ummu ala. Dia duduk di atas. Ala ni kata kerja, kata apa nama ni? Kata sendi. Huruful jar ataupun harful jar. Jalasat al-ummu ala al-kursi. Alif lam kaf ra sin ya titik. Okey. Kanasa sapu. Tulis je kanasa. Kanasa siapa tu? Pekerja ke? Okey. Kalau pekerja, carilah perkataan pekerja. Ustaz pun lupa perkataan pekerja tu apa. Okey. Ghadaba. Ghadaba siapa yang marah ni? Okey. Ghadaba ni maksudnya marah. Ghadaba. Al-muallimu. Guru marah. Okey. Al-muallimu. Titik. Masaka. Masaka ni Ustaz tak pasti maksud dia apa. Cuba carilah. Korang cuba cari dalam terjemahan. Okey. Ustaz sarankan kalau yang nak cari terjemahan tu, gunalah www.almaani ejaan dia almaany.com. Lepas tu awak pilih yang English punya. Dah pilih bahasa Arab kan, korang tak boleh baca pula nanti. Okey. Ini kamus dalam internet yang Ustaz sentiasa gunakan. Minta maaf lah Ustaz lupa perkataan masaka ni maksud dia apa. La'iba bermaksud bermain. Walaupun dia ada gambar, tapi Ustaz tak pasti maksud dia apa. Okey. La'iba bermain. La'iba at-talibu pelajar. Okey. Main apa? Main bola. Kaf ra ta. Kurata al-qadami. Titik. Okey. Yang ni dakhala, masuk dalam bilik. Ayah masuk dalam bilik. Dakhala al
Abu. Dakhala ila. Ila bilik. Al-ghurfah. Ghara fata marbutah. Okey. Kharaja, keluar. Kharaja. Kharaja Ahmad balik. Okey. Ahmadu. Ni pun dah boleh lah. Dakhala al-abu kharaja Ahmad. Itu pun dah boleh. Okey. Muka surat 46. Zahaba, pergi. Pergi apa? Pergi sekolah kot. Okey. Zahaba at-talibu. Sama bawah ila, pergi ke al-madrasah, pergi ke sekolah. Al-madrasah. Titik. Masaha, padam. Okey. Masaha at-talibu. Yang mana tak conteng lagi modul dia kan. Conteng je modul korang tu. Kalau rasa ragu-ragu, tulislah guna pensel ataupun buat dalam kertas kosong yang lain kan. Okey. Masaha at-talibu as-saburah. Talibu ini alif lam sin ba waw ra ta marbutah. Okey. Masaha at-talibu as-saburah. Titik. Bacaan dia as-saburata. Raja'a, pulang. Raja'a. Raja'a at-talibu. Pulangnya pelajar dari. Tadi pergi. Zahaba ila. Raja'a min. Dari. Dari mana? Dari sekolah. Al-madrasah. Okey. Rakaba, tunggang. Rakaba. Minta maaf. Rakiba. Rakiba. Ahmad lagi. Okey. Basikal. Alif lam dal ra alif lam. Okey, ad-dar ra jatu. Sorry, ad-darajata. Rakiba Ahmadu ad-darajata. Seperti mana Ustaz bagi tahu tadi, pasal baris awak jangan risaulah. Okey. Daraba. Kenapa dia daraba ni? Daraba tu maksudnya pukul Daraba Ahmad. Dah. Kalau dah tak tahu nak tulis panjang sangat, pendek-pendek cukup. Okey. Ini muka surat 47. Syahidah. Syahidah menonton. Kalau keluar perkataan syahidah, syahidah ni menonton. Syahidah. Sebenarnya syahidah ni bukan menonton. Syahadah baru menonton sebenarnya. Okey, perkataan yang betul adalah syahadah. Baru betul menonton. Kalau syahidah ni dia macam menyaksikan peristiwa. Okey, boleh tengok boleh juga, tapi kalau menonton, watching television, kataan yang lebih sesuai kita gunakan syahadah lah. Tapi dalam exam kalau keluar syahidah tu, faham lah, awak gunalah tonton apa? At-tilfaz. Alif ta lam fa alif zai. At-tilfaz. Minta maaf, dia kena ada yang menontonnya siapa. Syahadah al-walad at-tilfaz. Okey. Ni dah lama kan video ni kan. Anda kata kalau awak penat, buat 10 minit ulang kaji. Okey. Fast forward ke apa ke. Okey. Kalau salah, dia kena ada siapa yang pelaku dia. Kalau salah, at-talibu, pelajar lah, pelajar basuh juga. Kalau salah at-talibu al-libas, pakaian. Alif lam ba alif sin. Al-libasa. Titik. Sabaha berenang. Sabaha Ahmad. Buat yang mudah-mudah je, tak payah nak pening-pening. Nabata, menanam, menuai boleh.
Nabata. Siapa nabatanya? Al-fallah, petani. Al-fallah. Titik. Okey. Nasara, membantu. Nasara. Siapa yang Nasara ni? Dia tak nama Ammar lah. Okey. Nasara Ammar. Al-masakin, orang-orang miskin. Okey.